Guys, aduh, 2-3 hari ni kecoh pasal surat sokongan. Aku tengok surat sokongan tu, apa yang terlalu menggunakan perkara itu sebagai senjata untuk menjatuhkan PMX. Apa kena-mengena? Aduh, pembangkang, oi. Lawanlah polisi dah dasar. Ini guna poin-poin yang tak ada kualiti. Kes tu pun belum jadi kes lagi. Belum tentu bersalah lagi. Belum ada bukti lagi. Alamak. Lemah betul lah pembangkang ni. Tapi kadang-kadang kalau aku fikir elok juga macam tu. Maka mereka langsung tak ada ruang untuk menang PRU. Sebab kebingaian diorang terserlah sangat. Ni aku nak bagi tahu kau. Kalau itulah cara kau orang, aku nak tanya. Ni pemimpin kau orang yang anak terpalit dengan skandal memalsukan statement, claim. Apa lagi? Setiausaha politik MB SD4. Ada terpalit dengan rasuah. Dah didakwa pun dua-dua ni. Tu apa cerita? Apasal klien tak nak suruh dia orang letak jawatan? Asal bila kena dekat korang, semua senyap. Tapi kami ni di sini bersama dengan kerajaan perpaduan ini ada akal. Bahawa perkara itu biar mahkamah tentukan. Kami tak meroyan pasal benda tu. Sebab apa? Banyak lagi perkara lebih penting yang akan kerajaan perpaduan buat untuk memajukan negara, untuk menaikkan ekonomi, untuk menjaga rakyat, untuk majukan kehidupan rakyat. Lebih penting daripada perkara-perkara yang belum tentu salah atau tidak. Aduh, pelik betul lah aku. Ni sebenarnya pembangkang ni nak ingatkan siapa? Nak ingatkan pemimpin-pemimpin kamu yang anak ataupun saipol dia, ataupun menantu, ataupun saudara mara yang terpalit dengan kes yang dah didakwa ni untuk melepaskan jawatan ke apa? Supaya klien pula boleh ganti. Ke macam mana ni? Ini kira kes pukul anak sedia menantu ke? Aduh.